Okey, alhamdulillah. Selamat sampai menaiki Jeep Land Rover ke puncak Bukit Larut. Okey cikgu, apa perasaan cikgu? Oh, perasaan waktu nak naik ke Bentar lah. Dah sampai seronok pula. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Sejuk juga. Saya tanya. Ya, tapi dia pun cakap sebenarnya lelaki dia buat sendiri sekali. Okey, ini adalah keadaan banglo angkasa bahagian luar. Wow, tengok. Siapa tengok? Kau tengok dulu. Pilih dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Tengok. Dia hijau pakai dia hijau. Kaki hijau lah. Cik Said. Okey. Saya. Alright. Ha? Pentas? Tak apa lagi. Dia kata nak makan jamuan. Okay, dining hall. Okay, not bad. Okay, nice. Boleh tidur berjemaah dalam ni. Hey, Mi. Apa kata? Mi okey? Makan apa tu? Dah keluar, masuk balik. Dapur dia. Dia sampai tak beg. Mimi, angkat sini ya. Okey, toilet. Dia beg siapa? Tasha beli ni eh? Tasha dengan apa? Fahmi. Kira. Tak kan? Atas sofa aku. Tak bilik belakang tu dia. Main sofa apa? Bilik tu. Ada beg siapa? Beg siapa? Sampai nanti beg tu. Tiga beg kat situ. Saya. Ni. Apa nama tu? Wan. Gelap. Ijat. Beg dalam tu A1. A1. Ada nak cari baju situ lah. Bilik lelaki A1 lah. A1. Takkan itu. Sekali tak kenal lah. Buat A3 ni macam luar lah. Dia buat sini. Orang boleh pendek. Aku dua baju. Oh, okey. Ada public phone lah sini. Memang rare. Ada line? Ada. Ada line lah. Tu kat mana masuk duit? Oh, atas tu. Oh, Haris. Ya.
Okay, nice. Pakai pusing guys. Salah pusing. Hutang dapat balik duit. Oh tu dia. Pernah ayat kan. Hutang ni dapat balik duit. Kat sini pun ada pengisian privasi semua ada. Oh, ada? Tempat. Okay, top up stok. Kabur sikit hari ni, so tak nampak pemandangan kat bawah tu. Lawa kameraman. Mat ah. Cuba dah kat gambar. Ah, bunyi dah. Duduk. Dah kena fikir on lah. Sikit dia. Ya, okay, Zan cerita sikit. Selamat datang Bukit Larut. Program kita hari ni, Hari ni program bebas ke? pukul 12 kita akan mula, katanya cikgu. Kita akan mula latihan pada jam 12 tengah hari. 12? Diminta untuk semua berada di banglo angkatan insyaAllah. 12 ha? Ya. Okay, baik. Okey, keadaan sangat berkabus di puncak Bukit Larut pada ketika ini. Sekarang waktu petang, pada lebih kurang jam 3:30 petang. Dan tadi waktu tengah hari ada hujan sedikit, dan ini menyebabkan kabus terbentuk. Dan sangat sejuk pada ketika ini.
Beginilah suasananya. Di sini ada sebuah kafe, tapi sayangnya dah tak beroperasi lah. Bangunan kafe dan juga rumah rehat di sini sangat cantik, tapi sayangnya sudah tidak beroperasi, ataupun mungkin tidak beroperasi buat sementara waktu lah. Okey, ini adalah rumah rehat Beringin. Terletak agak jauh juga dengan rumah rehat angkasa tadi. Hujan dah mula rintik. Okey, pemandangan Bandar Taiping pun dah nampaknya dah mula kelihatan.